Macam cerita seram seriau yang pertama. Nama aku Balkis Riana binti Azhar, tapi orang lebih kenal aku sebagai Yana. Ini kisah benar yang berlaku kepada keluarga aku dan terutamanya kepada kakak aku. Waktu itu kakak aku, dia baru putus tunang dengan seorang lelaki yang berasal daripada Kuala Lumpur. Dari awal lagi kami dah nampak ada sesuatu yang tak kena dengan bekas tunang Kak Long aku ni. Beberapa hari selepas putus tunang, Kak Long mula berubah. Dia suka duduk sorang-sorang dalam gelap. Bila aku masuk bilik, dia cepat-cepat pandang ke arah lain. Kadang-kadang tu, pernah satu malam, aku mula terdengar suara dia mengigau. Kadang-kadang menyebut nama bekas tunang dia. Tapi yang lebih seram bagi aku, ada satu malam tu, aku dengar dia ketawa. Ketawa yang bukan suara dia. Suara tu macam suara dalam dan panjang. Macam ada sesuatu yang lain yang menumpang suara dia tu. Haram tu. Aku bagi contoh. Aku je pengemang. Ada satu malam tu, tengah aku diulit mimpi, sedang tidur lah. Aku terjaga Terjaga sebab rasa tak sedap hati. Rumah sunyi macam tu, tapi bilik Kak Long terang. Maknanya dia ada dalam bilik tu. Dan aku rasa tak tidur lah kot sebab lampu bilik dia terang. Aku keluar daripada bilik and then pergi dekat bilik dia, dan perlahan-lahan aku buka pintu. Dan aku nampak